Jika tidak kerana cinta, pasti tidak akan terbit rasa sayang. Jika tidak kerana nilam, pasti tidak tampil saya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Malaysia Membaca dan salam nilam di hati. Hadirin, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal, jangan terangau pula. Saya Muhammad Iman Darius bin Abdullah, pelajar tingkatan 5 dari SMK Seri Kundang, kod BEA 7620, yang amat gemar membaca novel yang sering menjadi pilihan utama remaja pada hari ini. Oleh itu, izinkan saya membicarakan mengenai sebuah novel fiksyen yang berjudul Mahadewi Lagenda Ratu, karya L. Vrosef. Jangan tertipu pula, meskipun nama penulis ini kedengaran agak unik dan jarang didengari dalam kalangan masyarakat, hakikatnya novel ini merupakan novel bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan terkandungnya sebanyak 481 muka surat. Novel ini merupakan antara novel yang sering menjadi pilihan utama remaja pada hari ini oleh kerana jalan ceritanya yang begitu menarik sekali. Di awal penceritaan, saya berasa sedikit keliru dan bingung kerana novel ini berlatar belakangkan dua garis masa yang berbeza, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu dan zaman moden. Namun, oleh kerana kehebatan penulis ini sendiri dalam menghasilkan karya beliau, secara tidak langsung jalan cerita novel ini menjadi lebih tersusun dengan baik. Sudah terlanjur berkenalan dengan novel ini, mari saya ceritakan apa hipnosis di balik kulit buku yang begitu indah ini. Novel Mahadewi Lagenda Ratu ini mengisahkan tentang seorang puteraja yang menyamar sebagai seorang pengemis bergelar musang berjanggut demi mencari wanita misteri yang sering hadir dalam mimpinya. Semasa dalam pengembaraannya, putera raja itu didatangi oleh watak-watak hikayat Melayu terkenal yang mewarnai lagi jalan cerita ini. Adakah puteraja itu berjaya mencari wanita misteri itu? Dan apa pula kaitan mimpinya dengan Lagenda Ratu yang sering digemar-gemburkan? Sememangnya plot cerita novel ini amat menarik hingga membuatkan pembaca tertanya-tanya apakah pengakhirannya. Misteri terungkai dan sejarah pun terlerai. Semuanya bagaikan sakti. Secara jujurnya, novel ini mengambil inspirasi dari kisah hikayat legenda terkenal, iaitu Puteri Gunung Ledang. Namun, jalan ceritanya telah diubah suai serta diperbaharui dengan idea penulis ini sendiri menjadikan jalan ceritanya lebih menarik. Ini membuktikan bahawa L. Vrosef merupakan seorang penulis yang amat hebat dan berbakat apabila beliau berjaya menginovasikan hikayat Melayu sedia ada. Pengajaran yang dapat saya peroleh melalui novel ini ialah, yang pertama, jangan mudah mempercayai sesuatu cerita hanya dari satu pihak sahaja. Kita mestilah sentiasa bersangka baik dengan sesiapa pun. Namun, janganlah begitu naif pula dalam mempercayai seseorang. Seperti peristiwa di mana putera raja itu yang begitu mudah ditipu oleh watak-watak yang hadir dalam hidupnya. Pengajaran yang kedua pula ialah berusaha dalam mencapai impian. Peristiwa di mana putera raja itu yang sanggup menyamar sebagai seorang pengemis hanya kerana ingin mencari wanita misteri yang hadir dalam mimpinya membuktikan bahawa sebagai seorang remaja, kita mestilah sentiasa berusaha dalam mencapai impian dan cita-cita.
Akhir sekali, sebelum lidah menggulung bicara, sebelum hati berkata sudah, saya ingin menyeru remaja di luar sana untuk memperkasakan amalan membaca dalam kalangan generasi muda agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta lebih berdaya saing. Ingat, membaca jambatan ilmu, minda cantik, otak cerdik, seronok membaca, emosi pun ceria. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.